diet ni sepatutnya ia kena merangkumi piramid makanan Malaysia. Yang saya rasa you all pun tahu perlu ada karbohidrat. Makan ke tidak karbohidrat? Lama tak makan nasi. Lama tak makan nasi. Kesian. Saya pula terlebih karbo. Okey. And then semestinya mesti ada protein. Betul. Protein tu apa? Ayam, telur, ikan. Semua-semua macam tu. And then mesti ada pengambilan susu. Okey, mesti ada sayur dan buah dan sebagainya. Jadi benda ini perlu untuk memastikan diet seseorang itu dalam optimum, dalam tahap yang optimum untuk kita pastikan diri kita sihat. Itu sebenarnya diet yang ideal. Itu sebenarnya diet ideal. Saya tak nak bercerita tentang yang lain, tetapi ini adalah konsep yang sebenarnya Kementerian Kesihatan cuba menengahkan supaya masyarakat Malaysia kita faham. You nak turunkan berat badan, you kena melalui satu fasa langkah yang selamat. Melalui pemakanan. Bukan you melalui diet-diet ekstrim yang mempunyai kesan-kesan kepada kesihatan dalam jangka masa yang panjang.